Alhamdulillah, tabung haji telah mengeluarkan kenyataan bahawa kos keseluruhan menunaikan haji 1447 Hijrah iaitu bersamaan 2026 Masihi dikekalkan pada kadar RM33,300 bagi seorang jemaah muassasah. Tabung haji memaklumkan bayaran mengerjakan haji bagi semua kumpulan iaitu B40 sebanyak RM15,000, M40 RM23,500 turut dikekalkan. Tetapi mungkin ada yang masih risau jika kos haji boleh naik lagi atau susah nak buat simpanan dana haji kerana saldo terbocor. Jadi jangan risau tuan-puan. Kita boleh rancang daripada sekarang. Saya sarankan tuan-puan semua buat simpanan emas di akaun Public Gold. Target simpan dina mengikut tuan-puan punya golongan. Kalau tuan-puan golongan B40, tuan-puan kena simpan 6 keping 1 dinar macam ni. Kalau tuan-puan di dalam golongan M40, tuan-puan kena simpan sama ada 1 keping 10 dinar ni ataupun 10 keping 1 dinar ni. Dan kalau tuan-puan ada tergolong di dalam golongan T20, tuan kena simpan 15 keping 1 dinar macam ni atau 1 keping 5 dinar dan 1 keping 10 dinar. Simpan secara konsisten setiap bulan menggunakan akaun Get Public Gold. Tak kisahlah tuan-puan di kumpulan mana, yang penting tuan-puan bermulalah sekarang. Simpan gram demi gram atau 1 dinar sebulan pun cukup membantu tuan-puan untuk capai impian ke Tanah Suci. Nak bermula, saya boleh bimbing tuan-puan. Klik link bio saya atau rujuk video yang telah saya pinkan. InsyaAllah, saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan. Emas, pasport kekayaan kita semua.